harga hampir RM58,000 ke RM60,000 segram, 100 gram sekeping ni. Tapi kita tak ada bajet. So apa kita boleh buat? Kita boleh mula menyimpan serendah RM100. Simpan sikit, sikit, sikit. Supaya apa? Tabungan kita bertambah. Orang yang jadi masalah, dia mula simpan kali pertama, selepas tu dia dah tak ada simpan. Ini yang orang yang rugi. Sebab apa? Dia menunggu harga murah. Ada orang dekat luar sana, dia tunggu harga murah. Harga murah baru dia beli. Sebab tu tuan-tuan puan-puan, saya ajar penyimpan emas saya, jangan tunggu harga emas murah. Tapi apa? Ada duit simpan emas. Ada duit simpan emas. Terutamanya orang yang dah bekerja. Terbaik setiap bulan asingkan 10% daripada gaji dia untuk mula menyimpan. Kalau gaji dia RM4,000, asingkan 10%, RM400 simpan emas. Kalau dia ada RM1,000 gaji, bukan 1,000 tu kita beli emas, asingkan RM100, 10%.